Dia mau tulis seorang mati tinggal seorang ibu. Dia tak ada kena kata tak seorang ibu. Seorang mati meninggal ibunya. Cukup dah ya ibu tak hanya orang kan. Seorang mati tinggal ibu dan tiga orang saudara perempuan dan 2 orang anak saudara, 1 lelaki dan 2 perempuan. Ibu pasal mayat berbila saudara ni orang panggil ni, tak silap ibu ni mana 1/6. Nah, waktu kena di murajaah dalam cara kau sako cara pro'id sikit dah. 3 orang saudara perempuan dia tak royak sini. Saudara tu si ibu sebapak ko si ibu tak royak. Tak tahu lah tu nak gamak tu. Sebab dia tu tak lupa tu. Barangkali semua sepak sekali gamak tu dah. Si ibu sebapak sekali dia tak lupa tu. Sebut si ibu sebapak dengan si ibu saja dia tak lupa. Lepas dia tulis lagi dia 2 orang anak saudara. Tak royak juga tu. 2 orang anak saudara, lepas saudara tali, saudara lelaki ke saudara perempuan tu tak tahu juga tu. Ni orang panggil tak jelas dari segi rupa. Tu dia dah. Jadi kena tafsir panjang pula. Dia tak jelas sebab dia hukum tak serupa tu. Barangkali lah buah gamak katanya 3 orang tu saudara, 3 orang saudara perempuan tu berkali si ibu sebapak lah, kita buat kata tu. Kalau gitu 3 orang saudara perempuan si ibu sebapak tu dia duduk di 2 suluk. Sebab dia anak tak ada ni, banyak ni tak ada anak ni. Ada ibu, lepas tu ada saudara, 3 beradik dia panggil dah. Lepas tu ada pula pada tu 2 orang anak saudara. 2 orang anak saudara, apa tu ada lelaki seorang dan 2 perempuan. 1 lelaki, 1 lagi perempuan. Apa dia surat ni? Jadi mana kata dia tanya sini, Pak nak tanya adakah anak saudara tu boleh nimuk saka? Anak saudara hak ni hak lelaki. Anak saudara hak lelaki ni dia boleh dia boleh menanggung asabah lebih pada hak demo ni. Kalau lebih kan dia boleh sini. Sebab dia panggil kata panggil mana wali ke apa dia dekat sini kalau bab nak menikah ni. Tu dia. Tu tak berapa cerak dari segi demo tulis tu deh. Kalau gimana pun ada murajaah negatif tapi ingat faraid je. Tak jelas mana. Ni mau tulis kata apakah hukum bagi imam baca wirid dengan suara pembesar. Maksud di sini wirid dalam speka lah, mudah-mudah kata dah. Muka speka dah tak sini misalnya semaya tu speka duduk sini. Sudah wisalah pun duduk sini lagi lah duduk wirid. Mana duduk wirid juga ada bunyi lah. Lepas tu timbullah satu soalan, apakah bagi imam membaca wirid dengan suara pembesar ataupun baca fadilat? Baca fadilat ni maksud hak mana ni? Baca fadilat ni hak dok baca orang panggil baca taklil dekat. Hak tu kan maksud dia ni. Baca fadilat dia tulis ni. Ya ada hak ni biasanya baca tu lepas pada doa kan. Kalau doa, kalau tak doa pun baca lepas tu lah ala kulli hal. Baca fadilah ada yang nak panggil istilah kata baca taklil. Tu istilah dia panggil dah. Lepas tu baca lefeka juga ketika makmum belum selesai semaya ataupun ketika semaya sunat. Semaya sunat macam mana? Dia sudah doa dah orang tu bangun semaya sunat. Tu. Dia hak ni benda halus ni. Kalau kira-kira tu ala sekaligus kalau tak ada muka lain lah. Kalau tak ada muka lain masuk capur tu ya mudah ke ni. Takut ada muka lain masuk capur ya payah sikit.
Ya pasal dia penyakit ni kadang-kadang hilang dengan ubat putih tapi kadang hak lain lagi payah lu tak ada 5 ubat. Hak ni utuh ni, hak ni utuh ni, hak ni macam cekak hal makan. Dah. Ya kalau so kita teh ada so ya so tak payah. Putih ada dah. Tak apa maksud tu. Ya boleh jadi demo ya ada orang lain lagi ni. Ada orang lain yang susah hak ni tak setuju, hak ni tak setuju, hak ni mula awak tanya masalah. Buat tanya. Tu kan. Buat gaduh-gaduh tak ada main nakik demo banyak lagi ni. Cimani buat do naruh buat do. Gitu ke? Letih kan. Pada mau tanya so yang penyakit apa jak so ni pada modah ana lagi baca dia bin. Betialah yang dimaksudkan di sini tu. Kena pakak-pakak faham antara satu sama lain lah. Jadi kita klik pada hukum asal, jangan tilik pada itu dan ini. Tilik pada hukum asal kan. Kita ngaji bab hukum asal. Kalau kita duk wirid baca Quran, ada saudara kita duk semaya, ada saudara kita duk tidur. Tak ada suruh berhenti baca Quran, cuma suruh slow. Sebabnya taswis mengganggu ke orang. Tu dia tak berhenti pada asal kan. Sekalipun kita dulu, kita dah baca Quran dulu, saudara kita mari-mari semaya sunat. Kita kena slow. Jadi waktu cara aku duk baca dulu. Ya mau mari dapat kan. Jangan buat gitu, jangan buat gitu. Tu orang panggil faham tak habis. Tak habis. Kita slow. Sebab takut ganggu demo. Kerana semaya penting kepada khusyuk. Tapi bila duk dengar orang khusyuk, hati duk peduli kat tu. Sekalipun dengar tu Quran, sekalipun dengar tu zikir, kita kena slow. Begitu juga orang duk tidur, ya ada penat dia apa nak rehat kan? Tak belakang sikit dah kita duk ngeng-ngeng bawa pada tak jenera dia. Kita kena Islam ni kena timbang menimbang. Yassiru wala tu'assiru. Islam ajar. Buat mudah kamu, jangan buat payah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah kehendak dengan kamu mudah, Allah tidak kehendak dengan kamu payah. Kan awak payah bahasa itu. Jangan awak payah bahasa, kena mudah bahasa. Dia tu. Bagus dia tak apa. Masalah wirid. Kita tahu dah sudah maya dia amalan wirid itu masalah amalan sunat. Siapa nak wirid macam mana wirid lah, nak bentuk jemaah, bentuk gapo tak apa. Tapi masalah wirid pada hak bahasa derah pun ada hukum. Hak bahasa kahar pun ada hukum dia. Tapi nak tengok masalah dia kena jika andai-andaian tu banyak lagi. Andaian ni jika begini dan saya begini. Jika begitu nascaya begitu. Tengok di panha tu. Bila nampak ada orang sunat kita selalu sebab ganggu dia. Kadang baca Fatihah tak su. Iya kan nak bodoh iya kan. Duk bunyi dia wa ilah hukum kita turun wa ilah hukum kata. Sudah iya kan nak bodoh umi semula. Napa dah tu? Ini kejadi benar ni. Sementara dekat Fatihah masuk kok mana tak wala yauduhu hifzuhuma gitu pun. Nunggu masuk jakeh hono. Bab tu kena selepas apa dalam peka mana. Dah itu kan. Apabila asalnya ada hak wirid derah pun nak ajar orang tak tahu tu. Orang tak tahu jika tak ada orang tambah semaya tak apalah. Sudah sama sekali balik orang tak ada wirid belaka apa ada tak ingat kata tak apa kita berderah sepenuh heret lagi. Tu dia bila nampak ada orang semaya tambah selulah kita takut ganggu demo tu. Tu atas pandai-pandai kita banyak dia jika banyak satu-satu masalah dia jika lagi. Dia payah kofidin dia panggil. Bukan tupu pada fadilah macam ini kelebihan gini baca sol begini lebih macam tak kira orang lain. Itu dia dah. Itulah masalah baca kata andaian tu banyak sangat. Ni di atas perlulah kita guna pada fiqh fiddin, faham dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dia dah. Apa pula dia panggil amalan cara wirid nama dia tak sama pula ni turut bagaimana waridat dia panggil. Waridat ada orang suka pada semaya banyak, ada orang suka pada zikir, macam-macam orang lah tu. Tak sama. Itulah. Ada semua wirid orang dah. Itulah ni atas pandai-pandailah. Jadi waktu kebaikan ni tapi masalah ganggu tu mesti jaga dia panggil taswis mengganggu. Nak jaga. Sebab itulah dalam sama-sama makmum dia tak boleh derah tu.
Kita kena ajar we jadi sir. Sahabat tu. Makruh nyaring bukan? Kata makruh selama tak tasywih aja kai. Selama tak ganggu orang, ada ganggu orang nanti saya pergi ke haram. Betul kena ajar we bikah tu, ajar bikah. Dia tengok orang Mekah kan orang beratus ribu berjuta masjid. Allahu akbar. Tak kata ya dah. Pak kita tak ada orang jadi terbiak kita. Apa orang je sebagai dia. Oh kalau ni you pemadu. Pemadu ada orang nak buat tu. Nah itu ke? Kalau ni Allah Akbar subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la pada main penting tajwid kan dia telah suruh tahiyah. Kawan pasti ya dah tak sesu Fatihah tak sesu tahiyat kita dah lah. Itu dia dah tu. Fatihah kata juga iya. Iya. Oh letih lah. Tak wasuah kata tu. Oh nyuhundunya tariknya dia tu. Letih tu. Tu kena ajar-ajar lah. Dia ajar-ajar lah. Masya Allah. Itu dia. Kadang-kadang dia belakang dia bercelurang. Dia punya Allah Akbar ni tak iman tak ada itu je baru wakil dia. Allah Akbar maka tak iman dah cengok-cengok tengok orang lain. Allah. Oh ni kadang-kadang cih nata ni. Doa tak boleh doa. Itulah. Masya Allah. Belakang saya sebab saya duduk kat dia tu. Tu punah jalan lebih nak Allah. Nak ambil kelebihan 27 selera habis. Tak tahu 20 duduk mana. Tu kena jajar jajar kan orang cerita terbaik suku. Pak Syarak suruh tak ajar suku. Lah tu. Panjang dah tu dek. Masa dah sikit dah. Dah lah kita pergi ke kita yang kedua. Masalah banyak lagi tu. Ni ada masalah berkait dengan talqin tu. Kita kirakan lah ni dah. Boleh baca talqin banyak tahu berapa hari tak ada wayat. Itu ya asal hikmat di talqin tu. Nak ajar supaya kata ketika anu soal jawab. Kok masa mana? Bila tanis kau dah kata rata. Kamu nak kata hati ketika tu lah mengikut dalam hadis kata. Semua tu tak dengar belakang. Kita pun tak kita kan. Malaikat masuk pun kita tak nampak. Dia dah tanya pun kita tak dengar. Itu pada umumnya. Sahabat bagi raib tapi kita percaya kita orang mukmin ni bila datang waris mari royak kata kamu tolong minta apalah ke saudara kamu sekarang saudara kamu ditanya mu nak mintalah kejap ke kaki dia supaya tak berdebar supaya kita nak menghadapi periksa bukan ada orang lagi minta semaya hajat ada orang minta air apa gitu lalu takut berdebar apa yang nak jawab. Apa ingat dah dia berdebar je habis. Tu kita nak buat misal sebagaimana harta dunia di sana dia tidak. Hak ni pulang kepada keyakinan kita bawa mana ya belah tulah. Walau tak ingat pun dan kita yakin dengan Allah dia akan mai sendiri. Baik dalam keadaan begitu pun jadi amalan orang hidup ada juga. Nabi SAW suruh mula minta ampun ke saudara kita, suruh minta doa, dia panggil wasalu lahu tathbit. Kamu bakal minta lah kepada saudaramu mati ni, minta dia kejam pada menjawab. Kerana fal'an yus'alu. Saudaramu sekarang ni ditanya oleh malak, oleh munkar wa nakir. Yang maksud tanya. Apa maksud tanya? Ada bentuk tanya dalam bentuk kasar, betul tu pula pada iman, amal pula ke situ. Nah dia kan. Lepas tu kita jadi amalan tak kada datang waris mari orang nak tupu pada hadis tu buat amal dengan talqin. Orang tak tupu kepada hadis tu kerana dia khilaf kepada laqinu sedang kata talqin tu belum mati. Nak kawin dak sakit, dak nak mati situ lagi talqin. Talqin mana ajar. Pada khilafnya ba'dal maut ke qablal maut. Setengah pakar qablal maut. Ajarlah kamu la ilaha illallah akan mereka mautakum. Mauta tu kalau pakai makna hakiki orang yang mati sungguh mata haqiqatan tu mauta jamak pada mayyit. Setengah kata pakai makna majaz. Apa makna majaz? Mautakum jamak pada mayyit dengan makna man hadarahul maut. Orang yang hampir mati tu pakai makna majaz. Korena adalah dalil tu.
Kali itu bila kau mengatakan atau pakai makna ajar lepas mati, mari pula hadis hubung kait dengan masalah ajar talqin tu. Ni kira pula hadis ni masalah dari segi sanadnya dhaif. Ni kata dhaif tu untuk fadailil amal yang bahas ulama, kita main pendapat atau nawak amal tu satu gaduh amal tu talqin. Hak tak sih, tahu amal tapi dia ada kata hudup. Dia jadi buku kata hudup. Kata lebih pada hak, bukan lebih pada masalah bercara tak, kata hidup. Dan kata hidup bila hajar orang mati tengok bu wajah doktor tak hidup tadi. Tu kata hidup tu panggil tu. Tu bukan pasal cara masalah tu. Tunggu ruku kata hak mati lama bila wajah tak kena hidup. Lah siapa kata kau tu? Rupa dengan kata penuh. Kawat dak wayak atau malaikat. Itu je. Ni kata tengok live juga. Ada yang kata lagu tu. Bawa pada dia tu nak tok sekat ni tai lagu tu. Tak leh lagu kecek jangan tinggal gelongeng. Jangan tinggal kek. Dia tu baik kek dia kena perik. Tengok main bola tu baik. Poh lapar urat turun dia lagi perik. Tak boleh dah luar kek dia kena baik main mula. Nampak dah tu? Ni botol tak kolai berat tapi dia tak ada perik. Pi gitu. Maka kita tahu kata gajah nafsu haru gajah lah tu. Dia kecek masalah. Masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah nak apa? Ni kata gini kita nak amal. Amal ni. Lepas tu timbul nak kita nak buat amal talqin ni apa nak yang kerja ni hak kerja dosa tu saya apa dosa mula gitu. Kalau gitu klik pada hikmah ajar ni apa ajar belum ditanya dia nak mari tanya ajar itu 3-4 hari dia tanya lama dah japo lagi maknanya gitulah dari tegak itulah di antara lainnya mana kata ketika tanya tu lah kalau orang mati banyak hari dah. Ada mati banyak tak ada tanah. Lepas tu baru tanah. Akhirnya situlah tambah zuhir pada tempat tu. Semua perkara tu diisi Allah Ta'ala. Juga ada pula pada iman dan amal. Itu dia. Lepas tu kita main tengoklah kitab ni boleh sebagi dua pun.